Pemain warisan Malaysia, Emmanuel Machuca telah kembali menjalani latihan bersama kelab San Lorenzo. Adakah FIFA telah menarik balik penggantungan ke atas 7 pemain warisan Malaysia? Kehadiran pemain sayap, Emmanuel Machuca di kelab lamanya, San Lorenzo mencetuskan kontroversi apabila media Argentina melaporkan pemain itu dilihat terbabit dalam perlawanan latihan bersama pasukan berkenaan, meskipun masih menjalani hukuman penggantungan Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa, FIFA. Situasi itu menimbulkan persoalan serius mengenai tahap pematuhan Machuca terhadap hukuman 12 bulan yang dikenakan ke atasnya serta 6 lagi pemain warisan yang bukan sekadar penggantungan perlawanan, sebaliknya larangan menyeluruh daripada semua aktiviti berkaitan bola sepak. Menurut laporan itu lagi, keberadaan Machuca di pusat latihan San Lorenzo mencetuskan kebimbangan kemungkinan berlaku pelanggaran terhadap peraturan ditetapkan FIFA. Tambah laporan itu, kehadiran Machuca di San Lorenzo, walaupun atas faktor sentimental kerana kelab berkenaan sebahagian daripada sejarah awal kariernya, tetap dianggap satu pelanggaran serius terhadap syarat penggantungan yang sedang berjalan. Sekiranya Machuca didapati bersalah melanggar tempoh penggantungan itu, FIFA mempunyai kuasa untuk memanjangkan hukuman asal melebihi 12 bulan, mengenakan denda tambahan serta mengambil tindakan terhadap kelab yang didakwa memberi perlindungan atau membenarkan penggunaan fasiliti kepada pemain. Selain Machuca, 6 lagi pemain iaitu Gabriel Palmeiro, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Joao Figueiredo, John Irazabal dan Hector Hebel yang sebelum ini sudah beraksi dalam 2 perlawanan kelayakan Piala Asia 2027. Untuk rekod, kontroversi melanda skuad Harimau Malaya apabila 7 pemain berdarah kacukan negara dikenakan tindakan tegas FIFA selepas didapati memalsukan dokumen bagi mewakili Malaysia.